Salam geng, racun kali ni agak special lah sebab kita ada smartphone yang viral, yang hype lately ni dan ramai juga request. Finally dah pun masuk pasaran kita. Inilah dia CMF Phone 2 Pro. Masa kan generasi yang pertama ni CMF Phone 1, saya agak supaya excited dekat model tu sebab dia bagi ekosistem baru dengan konsep yang lebih fresh. So, untuk model yang kedua, generasi yang kedua ni saya lagi rasa macam tertanya dan lagi rasa terus je nak try sebab nak tahu apa pula improvement yang ada dekat model terbaru ataupun CMF Phone 2 Pro. Adakah phone yang terbaru ni kan akan bagi pengalaman yang premium pada harga mampu milik ataupun ada feature-feature yang best lagi diorang tambah? Kita akan tengok sekejap lagi. So, kalau korang bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan dengan sesi unboxing dan macam yang korang nampak kotak warna oranye yang besar ni dalam ni actually bukan ada phone je tapi ada produk lain juga daripada CMF. So dekat sini kita ada CMF Phone 2 Pro. Lepas tu ada juga lanyard dan juga buds tu tau. Tapi kita tak nak sembang dulu pasal benda lain. Kita akan pergi terus dekat Phone 2 Pro dulu. Kotak dia macam korang nampak lah. Agak simple je, minimalis. Dekat bahagian hadapan ni ada phone dia. Dot-dot macam tu. Lepas tu nombor 2 ni dia buat warna orange tau. Dekat sini ada tulisan CMF by Nothing. Atas, bawah clean, kanan kiri. Dekat sini ada tulisan Nothing. Dekat belakang ni adalah info sikit. Yang mana kan dia datang dengan 3 warna. Warna yang saya dapat kali ni warna hitam. Ada juga warna orange dan juga putih. Untuk base dia tu 8GB RAM, 256GB internal. Harga rasmi macam korang nampak dekat skrin RM1199. Dan katanya kalau korang beli sekarang ni adalah dapat freebies je kan. Kita akan buka sekarang kotak dia. Buka dari sini. Zap. Okey. Bila korang buka aja kotak dia kan, nampak macam terbalik tau. Kan? Tapi sebenarnya korang kena buka dari bawah. Dekat sini ada kata-kata dia. Korang boleh pause kalau nak baca. Once korang buka je sini, nampak tak? Terus dapat phone tu. So dia agak berbeza sikit experience dia. Biasanya buka dari atas, tapi ni kena buka dari bawah tau. So untuk kotak yang ada tulisan ni kan, apakah isi dia? Kita akan check sama-sama. Bismillah. Dekat, kita dapat casing ya dalam ni. Casing transparent. Macam ni je. Alright. Next, kita akan beralih kepada phone tu. Inilah rupa sebenar dia. Yang ni memang first time saya try. Kita tengok dulu. Okay. Warna hitam ni macam korang nampak ni. Lepas ni kita sembang, korang kena sabar dulu. Next, apa lagi isi kotak dia dekat sini? Dalam ni okey lah. Ada kabel C2C. Petak tau. Dia punya kepala macam gini. Nampak macam kukuh kat kabel ni. Next lagi ada manual. CMF phone dekat sini. Dan terakhir, dalam ni apakah dia? Okay, just dapat SIM tool ejector. First kali kan kita sentuh bab rekaan dulu. Yang mana kalau dari segi fizikal, apa yang saya nampak CMF Phone 2 Pro ni dia nampak lebih matang, lebih refine berbanding generasi pertama. Dengan ketebalan dia hanya 7.8mm, berat 185g, phone ni memang sangat selesa lah bila korang pegang dan mudah lah nak bawa ke mana-mana. Reka bentuk dia pula kali ni, nampaknya dia lebih fokus kepada keanggunan dan kemasan premium. Datang dengan rangka aluminium dan kemasan belakang pelbagai tekstur lah bergantung pada warna yang korang pilih. Untuk warna hitam ni macam korang nampak kan, finishing belakang ni dia matte tau. Lepas tu kan dia nampak lebih simple berbanding dua lagi warna lain yang dia macam dual tone design. Kalau korang pernah guna CMF Phone 1 kan, korang akan perasan tau perubahan yang ketara dari segi modularity dia. Phone 1 tu kita kenal lah dengan rekan ala modular yang boleh buka screw, tukar-tukar panel belakang untuk aksesoris dia lah macam wallet, stand apa semua tu. Tapi untuk CMF Phone 2 Pro, pendekatan tu diorang dah tak guna dah. CMF ni kan, dia lebih pilih reka bentuk yang kekal, lebih solid, lebih profesional dan juga minimalis. Tapi walaupun kan kita nampak macam dah hilang elemen modular tu, Phone 2 Pro ni dia masih kekalkan identiti CMF dengan skru keluli antara karat dan nampaklah dekat situ. Mungkin diorang nak bagi macam penghormatan lah pada gaya asal dia sambil angkat tahap kematangan produk. Satu benda yang saya perasan kan, walaupun panel belakang dia pakai plastik, korang dengar, tapi bila pegang tu, dia terasa macam lebih solid tau. Dia tak nampak macam plastik murahan. Dan diorang masih kekalkan dekat bahagian bawah ni, korang boleh pusing kan,
untuk letak dia punya lanyard lah. Inilah benda yang boleh kekalkan kalau before ni semua skru boleh buka, boleh tukar back panel. Dan yang bagusnya mungkin bila dia tak buat macam ni, diorang boleh letak IP rating yang lebih tinggi, IP54 garis air dan debu. Beralih ke bahagian hadapan untuk skrin, apa yang saya nampak dekat sini, first kali untuk model terbaru ni, skrin ni macam besar sikit lah dari previous model. Lepas tu bezel dia tak terlampau besar, tak terlampau nipis, sedang-sedang dan sama rata je, simetri je kanan kiri atas bawah. Untuk screen protector pun dah terbina dekat sini. Dan segi spek pula dia pakai flat AMOLED lah, yang mana memang cukup okey, sangat terang, vivid untuk korang tengok konten, untuk korang lain movie ke apa. Lepas tu dia juga support 120Hz refresh rate dan ada 1000Hz touch responsive dia tau. Apa yang paling menarik untuk segmen harga macam ni, siap diorang kasih lagi 3000 nits untuk peak brightness. Sangat-sangat jelas tau kalau korang guna dekat bawah cahaya matahari. Dari segi prestasi, Xiaomi Phone 2 Pro ni dilengkapi dengan chip MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G dengan teknologi 4nm yang cekap tenaga. Menjadikan smartphone ni memang cukup power untuk multitasking berat ke, korang nak gaming intensif ke kan. Kalau kita compare lah dengan Phone 1 yang guna chip Dimensity 7300 tu, nampak macam lebih kurang je. Tapi actually ada peningkatan dekat situ, yang mana dari segi kelajuan CPU, grafik dan juga pengurusan tenaga, chip 7300 Pro yang ada dekat Xiaomi Phone 2 Pro ni, dia boleh capai prestasi sekitar 10% lebih laju dengan grafik 5% lebih baik tau. Apa yang best lagi kan, CMF dia dah optimalkan chip ni dengan performance mode khas tau. So bila korang main game, korang akan rasa pengalaman ni lebih smooth tanpa frame drop lah yang teruk. Tambahan pula ada sistem penyejukan canggih lah katanya, dengan Cyanogen frame dan lapisan grafit depan belakang yang bantu kurangkan haba. Untuk test prestasi gaming, saya akan main game baru, Garena Delta Force. Ramai juga request game ni. Untuk setting grafik dekat sini, macam korang nampak lah, paling tinggi dapat HD tapi FPS low. Kalau naikkan FPS kepada ultimate, dapat grafik quality smooth saja. Kita akan pakai set grafik ni. So far pakai ni nampak lebih smooth sikit lah kan, FPS dia lebih tinggi, pergerakan lebih smooth dekat sini. Gyro pun ok, button pun tak ada masalah, dan speaker dia hanya single speaker tau, tapi boleh boost sampai 150%. Agak kuat jugalah, cuma tak berapa nak balance lah compare dengan stereo. Kita akan cuba try sikit main. Setakat ni rasa ok je, tak rasa macam stuttering ke stuck ke. Allied troops neutralizing objective Bravo 1. Untuk minat awal ni, game Garena Delta Force ni memang terasa sedap, FPS pun smooth, dia punya suhu pun terkawal. Kalau korang nak tengok kan, kita ada phone ni, korang boleh komen lah dekat bawah. Kalau korang suka fotografi, kamera Xiaomi Phone 2 Pro ni pun bagi saya memang sangat-sangat puas hati compare dengan previous model. Dia datang dengan 4 kamera, termasuk sensor utama 50MP yang mampu tangkap cahaya 64% lebih banyak. Ada juga lensa telefoto 50MP, boleh zoom 20 kali digital zoom, kamera ultrawide 8MP dan kamera selfie 16MP. Yang katanya kan, semua ni dia support TrueLens Engine 3.0 yang jadikan gambar lebih terang, kontras lebih cantik dan hasil lebih profesional. UI dalam aplikasi kamera dia lebih kurang je lah macam Nothing Phone series. Dari bawah bila korang naikkan akan nampak ada filter dekat sini. Depend nak pakai yang mana. Lepas tu, dari atas pula kan, saya perasan ada satu fungsi baru, auto tone. Bila korang aktifkan, dia akan boostkan lagi warna dalam gambar lah, nampak lebih pop up. Boleh tukar lens macam biasa, max 20 kali digital dekat sini. Ada portrait mode, boleh ubah bokeh apa semua, ada mode malam. Lepas tu untuk rakaman video max 4K 30fps, saya perasan kualiti 1080p 60 tu memang dah sangat-sangat stabil lah demi stabilization, even korang handheld je.
Dan dekat dalam mode ni ada banyak lagi fungsi lain. Kalau masuk part bateri ni rasanya tak ada apa yang special. Masih samalah kapasiti 5000 mAh, support 33 watt pengecasan dan juga reverse charging. Untuk wireless charging masih tak dibekalkan lah dekat Xiaomi Phone 2. Sistem operasi running Nothing OS 3.2 yang kita tahu memang minimalis, practical, banyak features dan senang lah korang nak customize dia punya widget. Bagi saya Nothing OS ni kan, dia dapat menawarkan pengalaman penggunaan yang lebih efisien lah. Oh ya, kali ni dia datang juga dengan button yang korang boleh jumpa dekat Nothing Phone series. Dia orang panggil Essential Key dekat bahagian bawah power button yang akan memudahkan untuk korang simpan susun maklumat penting secara automatik. Untuk sokongan perisian ataupun software pula dapat 3 tahun untuk Android dan 6 tahun untuk kemaskini keselamatan. Anyway, kalau kita comparekan dengan Xiaomi Phone 1, perbezaannya first kali dekat rekat ni kita nampak lebih nipis, dekat bahagian skrin lebih besar dan terang, kamera, IP rating dan juga chipset dia lah, walaupun tak berapa nak besar demi perubahan tu, tapi ada lah. Untuk melengkapkan lagi kan ekosistem Xiaomi ni, kita akan cuba try lah dua produk yang datang sekali dengan media kit tadi. First kali kita ada Buds 2 dan juga lanyard. Kita akan tengok dulu lanyard ni macam mana rupa dia. Untuk harga apa semua kalau tengok dekat skrin. So bila kita buka lanyard dia akan datang macam gini sahaja. Okey, so yang ni untuk letak dekat dia punya body. So ini dia punya lanyard lah, agak panjang sebenarnya. So macam gini rupa dia, korang tengok sendiri. Untuk pasang dia pula first kali kena buka dulu button kat bawah ni. Dan ambil benda lah ni, letak dekat sini, masukkan ni. Dan boleh gantung phone macam ini. Seterusnya kita akan tengok pula lah dia punya Buds 2 yang terbaru. Dekat sini korang tengok lah warna orange, Xiaomi by Nothing. Dekat sisi ni korang tengok lah features dia. Dia ada hybrid ANC, powerful driver, sound, bateri. Untuk bateri katanya kalau pakai dengan case tu boleh tahan dalam 61.5 jam. Untuk charging 10 minit boleh tahan dalam 8.5 jam macam gitu tau. Lepas tu ada Clear Voice Technology 2.0, 6 mic dan juga dual device connection. Kita akan buka sekarang. Bismillah. So ini rupa dalaman dia. Okay. Plastik. Design ni macam gini. Lebih kurang macam before ni juga. Kita akan tengok. Untuk dia punya buds dia standard lah macam gini. So nanti kita akan cuba try lah, tengok nanti macam mana kan. Kita akan pakai dulu. So nampaknya sampai sini dulu video first impression unboxing kita dekat Xiaomi Phone 2 Pro. Actually saya tak pasti kenapa dia terus jump daripada Xiaomi Phone 1 terus masuk kepada Phone 2 Pro. Mana Phone 2 yang biasa? Saya tak diberi jawapan pasal ni. Nanti saya akan cuba tanya diorang kan apa reason di sebalik benda Allah ni. Tapi tak apalah. Bagi saya rekan ni pun menampak premium. Lepas tu diorang dah tambah baik sikit lah. Ada part-part yang perlu ditambah dekat sini. Korang rasa berbaloi tak dengan harga 1199? Features dan spek yang ditawarkan dekat Xiaomi Phone 2 Pro. Kalau korang nak tengok apa lagi yang nak kena buat dekat model ni, korang boleh komen sekarang. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.